Assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semua? Sihat ke? Kalau sihat, Alhamdulillah. Lama dah saya tak buat video kan. Mic saya rosak. Terpaksa saya cuba mic baru. Saya hari ni nak berkongsi cerita lah. Cerita pasal majalah komik kartun lawak-lawak tahun-tahun 90-an dulu. Saya rasa ramai lagi yang ingat kot, yang bayi-bayi saya ni kan. Antaranya majalah Tok Ujang, ada Ujang, Cili Padi, Gila-Gila, Apo. Dulu saya ada banyak koleksi tu. Mana taknya tiap-tiap bulan ada edisi baru je beli. Ada edisi baru je saya beli. Sampai mengamuk mak saya. Habiskan duit beli benda tak ada faedah. Padahal harganya sengit-sengah tu RM2 macam tu lah. Tapi sebab benda tu lawak kan. Saya suka benda-benda lawak-lawak ni. Saya kalau benda-benda cinta ni tak bagi baca pun. Saya tak merajuk. Tak minat saya. Saya memang tak suka baca-baca benda-benda cinta ni. Tapi kalau benda-benda lawak tu, sanggup saya. Habis duit beli tu. Setiap bulan, tabung. Itulah majalah-majalah hiburan. Komik-komik hiburan. Masa tahun 90-an dulu. Ada je kat TV tu, ada je yang buat lawak-lawak. Kan, sitcom lawak ada je. Tapi taklah banyak. Dulu mana ada aplikasi macam TikTok, macam IG, Facebook ni tak ada. YouTube ni mana ada dulu. Mana ada handphone dulu. Jadi hiburannya tula. Belilah. Siapa yang minat-minat novel-novel cinta, rasa-rasa minat. Nak baca kisah-kisah cinta, hayalan tu, beli. Siapa yang rasa-rasa minat yang lawak-lawak, belilah majalah komik tu macam saya. Tapi itulah, saya kalau beli pun siang-siang hari memang tak ada peluang nak baca. Tunggu semua dah tidur tengah-tengah malam, baru saya ada peluang. Sebab kalau siang-siang hari tu, saya sibuk. Sibuk dengan kerja rumah. Adik-beradik ramai kan. Tolong mak. Kadang-kadang saya orang dah tidur kan, pukul 11.30 malam. Saya baca lah komik-komik tu. Kadang mak saya dah padam lampu tau. Mak saya tak suka dia tidur terang-terang, dia tak suka. Jadi dia akan tutup lampu tu lah. Kadang kalau mak saya dah tutup lampu bilik, saya pasang lilin tau. Saya pasang lilin, saya baca komik tu. Sebab waktu malam tu je lah waktu untuk keluar saya boleh baca. Siang hari saya memang tak ada masa nak pegang. Sebelum tidur, saya bacalah. Bila kita dah baca tu, kadang-kadang lawak. Benda lawak. Kita tak boleh nak tahan nak ketawa kan. Dah cuba kawal, tak boleh. Kadang terlepas juga. Habis mak saya marah. Menjerit mak saya pada bilik sebelah. Kau dah kenapa tengah-tengah malam ni ketawa seorang-seorang? Dah macam orang gila kau. Baca lagi benda tu. Baca lagi. Lama-lama kau pun ikut gila. Dan nama pun yang saya baca tu gila-gila. Mak saya menyerik angin. Ya Allah, ya Tuhan. Esok-esok pagi dipanggil je saya. Kau kenapa malam-malam membaca? Macam tak ada hari siang. Siang tak ada masa. Besok kita nak repeat balik, nak baca lagi kan. Besok malam tu, ambil bantal nak ketawa, tutup mulut tu. Jangan sampai dengar suara. Kadang-kadang lawaknya melampau-lampau.
Itulah hiburan dulu-dulu. Saya pun kalau dulu-dulu jangan kata benda-benda cinta. Kalau drama-drama ke filem-filem cinta, lemah saya. Saya memang tak suka tengok. Saya bukan jenis yang romantik, yang suka hayal-hayal cinta-cinta ni. Tak payahlah. Kalau nak bercinta sangat, pergi bercinta. No, rasa apa rasanya bercinta tu seronok. Tu bak kata dekat komik tu. Betul juga cinta tu bagikan kurak makin dia garu makin sedap. Kan kalau awak tu cinta disama dengan kurak. Yang betul pun sebenarnya. Kalau kita layan perasaan memang. Hayal aja lah kerja baca novel cinta tu. Tak kuasa saya. Banyak lagi benda lain saya nak buat. Itulah saya. Saya lagu-lagu juang-juang ni pun saya kurang layan. Tak lah. Suka-suka dengar sesekali. Tapi kalau nak melayan lagu jiwang tu, tak adalah saya. Ya Allah. Jauh lah. Kenyataan hidup ni lebih baik daripada lagu-lagu jiwang, filem-filem jiwang tu. Novel-novel cinta tu, tak adalah. Cuma tu je lah saya. Kalau ada lagi sekarang ni majalah-majalah komik macam tu, memang saya beli. Memang saya beli. Saya kalau scroll TikTok tu pun, saya pertama sekali akan saya tengok benda-benda lawak. Kadang-kadang benda-benda macam tu menghilangkan stres. Kadang-kadang kita tengok macam tu sebelum kita tidur ke apa, hilang penat. Sebab apa? Sebab dia bagi kita mood happy. Tahu. Saya lebih suka kalau baca sesuatu majalah ke ataupun tengok konten-konten yang bagi saya ilmu. Itu saya suka. Yang boleh mencabar minda saya. Tapi kalau setakat hiburan semata-mata drama-drama macam dekat TV-TV tu, anak datuk, anak ini bercinta orang miskin. Kahwin dengan tengku itu, tengku ini. Bijaklah dunia nyata. Ya Allah. Ada dalam drama je tu dan filem. Jarang berlaku dalam nyata. Lebih baik tengok yang lawak-lawak. Tapi sekarang dah tak ada lagi lah. Majalah-majalah komik macam tu kan. Kalau ada seronok juga. Rasa-rasanya siapa-siapa yang seusia saya, yang remaja dia atas 90-an dulu, ujung-ujung 90-an, ujung-ujung 80-an, 89 macam tu. Mesti pernah beli. Walaupun sekali. Majalah hujang, apa gila-gila, cili padi. Tapi pada saya yang lebih kelakar lagi tu, Ujang dengan gila-gila. Memang gila kita dia buatnya. Gila sebab kita ketawa sendiri. Betul-betul memori. Itulah hiburan dulu-dulu. Sebab dulu mana ada handphone. Zaman sekarang ni kan senang nak cari. Yang penting ada handphone. Dulu-dulu kan tak ada. Sebenarnya ada juga kelebihan dia. Dulu-dulu yang tak ada handphone ni banyak kelebihan dia sebenarnya. Tak adalah anak-anak sekarang ni agak rosak. Banyaklah daripada segi banyak akhlak, minda, pembesaran disebabkan handphone. Dulu tak ada. Dulu kau nak hiburan, maklumat, tak adalah surat khabar. Dekat surat khabar pun ada juga dulu. Kata-kata ringkas macam senyum tu, tapi itu banyak sindiran-sindiran lah. Di sindiran isu semasa. Itulah korang. Tiba-tiba saya teringat majalah-majalah komik tu. Kalau ada lagi sekarang, memang saya beli. Saya tu je kalau tak majalah komik, novel seram. Novel seram tu pun saya layan dulu. Dengan kita-kita sekali seram rasa nak tidur. Tapi seronok, layan. Nanti nak tidur dah seram. Okeylah korang. Kita jumpa lagi dalam video, okey? Terima kasih sebab sudi menonton video saya. Assalamualaikum.